Allah, Allah ni. Siap. Siap bila tak? Siap bila? Minggu ni Oh, dah sikit-sikit. masya-Allah. Khair. Allah, Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي خص شهر رمضان بالفضل والإحسان وجعله موسما لنيل العفو والغفران والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يخصون شهر رمضان بمزيد طاعات من صلاة وتلاوة القرآن وصدقة وإحسان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان في كل مكان وزمان. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودلالة إلى الخير ودعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ashabul Fadilah Tuan Imam Ustaz Yusof, pegawai masjid, jawatan kuasa Usi dah. Tuan Usi Daerah Kulim, dan juga semualah pegawai yang ada dan juga muslimin, para muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada petang ini dapat untuk sama-sama kita duduk dalam masjid yang lama tapi nampak baru. Kalau kita kata kereta ni serupa kereta koyak plastik lah. Tapi katanya side mirror tak siap. Sikit-sikit lagi insya-Allah lah. Moga-moga dengan masjid yang telah dinaik taraf ini menjadi asbab kebaikan bagi semua dan juga menjadi kesenangan dan keselesaan kepada orang-orang yang mengimarahkan masjid Pekan Kulim kita ni, insya-Allah. Tuan-tuan mati Allah sekalian, dalam kesempatan yang ada sikit saja saya nak sebut satu dua perkara, dan kita tuan-tuan mati Allah sekalian telah memasuki pada fasa yang terakhir dah. Dah 10 hari yang terakhir dah, kita dah masuk 10 hari yang terakhir dah. Sama ada sedar ke tak sedar ke, kita dah berada pada 10 fasa yang terakhir, 10 dah hari yang terakhir. Dan kalau kita kata tajuk ngaji budak-budak periksa ni 10 hari ni kira hari yang nak all out habis. Kira buku pun semua terabuk atas meja dah. Kalau nak kata tajuk berlari 100 meter yang terakhir dah. Kalau nak cerita tajuk bola, masa tambahan. Dan nak buh kepada kita katakan nak jadikan kita punya Ramadan ni lagu mana cerita, antaranya adalah hujung ni. Kalau permulaan kita terlepas pun dah rugi dah sebenarnya. Di antara benda yang paling kita rugi pada awal-awal Ramadan adalah pada malam pertama Ramadan. Malam pertama Ramadan ada disebutkan dalam riwayat, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala yanzuru ilaih, yang memerhatikan dia dengan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada malam pertama daripada Ramadan, lam yu'adzibhu abada. Allah Subhanahu wa taala takkan azab dia sampai bila-bila. Cerita tajuk malam pertama kita terlepas bila. Yang dapat alhamdulillah, yang tak dapat rugi. Awal malam pertama kita dah terlepas. 10 malam yang pertama mungkin ada yang dapat, mungkin ada yang terlepas. 10 malam yang kedua mungkin ada yang dapat, mungkin ada yang terlepas. Maka yang hari ni yang tak terlepas lagi, iaitu 10 malam yang terakhir, maka kalau boleh saya nasihatkan diri saya dan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jangan terlepas juga 10 malam yang terakhir. Kerana pada 10 malam yang terakhir ini, kalau terlepas juga, pasti dan pasti
kita akan jadi makhluk Allah Ta'ala yang paling menyesai di atas muka bumi Allah Ta'ala. Tuan-tuan mati Allah sekalian, kalau tuan-tuan perasan, Ramadan pada kali ini adalah di antara Ramadan yang paling cepat berlalu. Saya tak tahulah tuan-tuan rasa lagu mana. Saya duk berasa paling cepat. Nak banding dengan dulu sebelum ni 2-3 tahun lepas dengan tahun ni paling cepat. Tak tahu tuan-tuan rasa macam mana, cepat ke lambat? Oi, jawab pun tak, cara ni memang jenis jaga mulut dah buat maksiat ni. Tuan-tuan rasa cepat ke lambat? Cepat. Cepat tuan-tuan. Sungguh-sungguh cepat ni. Kalau kita nak buat compare di antara kita dengan zaman kita dulu, ni hadapan saya ni ada lebih ayah-ayah, ada lebih abang-abang, ada lebih kita kata yang hidup tahun 80-an, 90-an, ada hidup depan saya. Zaman kita dulu tahun 80-an tu saya duduk zaman budak lah. Tahun 80-an. Masa tu kita katakan nak perhabis puasa cukup susah masa tu. Cukup berasa lambat, tak tahu nak apa. Ni ada budak sekolah kan? Ada. Ni yang selama ni. Zaman duk mengaji dulu 80-an, lu nak boleh buka puasa berasa cukup lambat. Balik-balik sekolah ni, kira kita duk abang lah, kata mak ni, boleh hejah aku orang ni. Berasa teruk sangat dah ni. Berasa boleh kot buka puasa hari ni. Mak kata hang tu saya duk keluk buka puasa lah, bukan duk teruk mana pun. Hak orang sampai di Palestin tu boleh duk puasa, hang tak ada apa-apa. Tak boleh pun, lambat ni kena duk pergi semayang dengan, duk pergi sekolah dengan naik gerek, dengan kayu biskut, dengan berjalan kaki letih. Dia kata tak ada letih terang mana. Pergi mandi, tidur. Tidur saya lagi, bangkit saya lagi ni dekat-dekat nak buka puasa dah. Tak berasa sangat lah dia kata. Kita pun duk fikir, sungguh dah balik sekolah dah pukul berapa dah. Tara mandi, tara nak semayang, tara nak semua, selesai pukul 3. Kita pun pergi habak dengan mak kita, tak apa mak dah, kita nak tidur dulu. Saya lagi dekat maghrib lagi, mak kejut lah. Kira dalam pukul 7 ke, 7 sepuku ke, kejut lah. Kira nak bangkit nak makan terus, lapar, teruk sangat ni. Mak kita tak apa, hampir tidur. Tuan-tuan, kita pun masa tu tidur. Tuan, tidur. Tidur ni berasa lama ni, tak tahu nak habak dah ni. Kira bangkit tu, kira menguap dengan mengeliat semua cukup, tarik karung semua cukup. Tengok jam tuan-tuan, baru 3-5 minit. Baru 3-5 minit. Yang kata puas tak tahu nak habak dah ni. Duk ingat kata boleh makan dah, bangkit boleh makan dah 3 biji kurma ni. Bangkit baru 3-5 minit. Kita kata mak awak yang lambat sangat. Berasa tidur lama sangat dah. Tidur lama apa, hang baru tidur je. Nak tidur pula lepas tu dah. Lepas tu kerja duk ulang tengok jam. Jarum jam ni tak bergerak ke apa? Lama sungguh. Tapi law ni tuan-tuan, bukan takat sehari, bulan kita rasa sat. Sebab tu masa yang cepat ini berlalu tuan-tuan, dia akan jadi satu penyesalan bagi kita. Kerana kita tidak menggunakan masa tersebut. Tuan-tuan mati Allah sekalian, bab tajuk menyesal ni, saya nak abang kat tuan-tuan. Bab tajuk menyesal ni, orang-orang yang dilemparkan dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga kita bukan daripada golongan tersebut, insya-Allah. Amin. Amin. Dekat 4 orang Ustaz Cuk. Masjid koyak plastik pun tak boleh pakai. Karut lah. Nak masjid terang mana lagi? Speaker dah kemas dah. Masjid dah baru. Amin 4 orang. Karut buat ni. Tuan-tuan, mana nak tahu hari ni tuan-tuan. Hari ni cuba bayang. Hari ni 10 yang terakhir. Hari ni hari Jumaat. Mungkin hari ni masalah ni di antara waktu mustajab doa. Kalaulah saya pergi doa, walaupun doa saya tak makbul, tapi mungkin ada dalam kita ni yang tolong amin menyebabkan doa kita makbul. Kena pergi tajuk tu tuan-tuan, seorang pun di antara kita tak kena azab api neraka. Nikmat tak nikmat? Dah tu tunggu cangak apa lagi? Moga Allah Ta'ala elok kita belaka daripada ahli neraka kita ni. Moga-moga Allah Ta'ala tak menjadikan kita seorang pun dalam masjid ni daripada ahli neraka, insya-Allah. Amin. Hak tu baru betul tuan. Baru nampak hak kata polis tu. Kan? Baru nampak kata polis tu. Ini ke metang kawat tuan-tuan, jerakah ni tak mau. Metang doa slow je. Elok. Tuan-tuan, kita tak tahu, moga-moga Allah Ta'ala makbulkan doa. Bab tajuk menyesal ni tuan-tuan, bukan cerita ahli neraka. Bab tajuk menyesal ni, nak abang pergi kat tuan-tuan, dalam riwayat menyebutkan hak masuk syurga dah pun menyesal. Hak masuk syurga dah pun menyesal. Ada riwayat menyebutkan orang hak dah masuk syurga dah menyesal, tuan-tuan.
Hak cerita duk pergi neraka kena lempak duk paling bawah paling cerita lain ni. Ni cerita dalam syurga ni. Tuan-tuan, semua kita teringin masuk syurga, dan riwayat mengatakan bahawasanya orang yang masuk syurga pun menyesal. Dan pasal apa dia pun menyesal? Tuan-tuan mati Allah sekalian, jangan duk berasa takut, jangan duk berasa risau. Saya dalam masjid ni, saya cukup seronok tengok pintu masjid tu. Kalau tuan-tuan perhati pergi pintu masjid tu duk datang mana tuan-tuan? Kalau tuan-tuan perhati pergi pintu masjid tu duk tang mana selain daripada masjid ni lah. Ha tuan-tuan? Ha. Duk tang mana lagi masjid pintu masjid kita ni, duk tang mana lagi pintu sebiji macam ni? Ha tu, tahu nak tu? Ha. Ha. Madinah. Pintu ni. Tuan-tuan, saya pula tadi ni main-main tuan-tuan, duk cari tempat kosong tak ada. Tu saya duk tengok atas macam ada ruang tapi tak ada orang duduk. Puak ni jenis tak kerti diguna ke apakah? Kan? Main lambat. Lagi saya duduk tengok kata, nasib baik selit, pum, duduk depan pintu. Allah, syok tak tahu nak abang. Teringat, ya Allah, duduk di Madinah, kata. Walaupun duduk pegang kulim. Tapi bila tengok ke pintu tu, teringat. Tuan-tuan mati Allah sekalian, tuan-tuan lah, bab tajuk pintu ni saya nak bab main sikit. Kita ni, tuan-tuan jangan berasa risau lah. Ni Tuan Syekh, kalau kata hari ni doa pakat makbul semua, kita semua ni pakat masuk syurga belakang, esok ni tak berebut kan nak masuk syurga esok ni? Satu hal pula lah. Tak, pintu ni esok ni tak berebut kan masuk di syurga esok ni? Kita ni tak berebut ke esok nak masuk dalam syurga esok ni? Pakat duk berlawan belaga bau kot sekali ni esok nak masuk syurga ni. Tuan-tuan, saya nak abang main tuan-tuan. Pintu syurga ni besar mana? Siapa boleh jawab? Pintu syurga besar mana? Siapa boleh jawab? Kita bagi buka puasa awal asal. Tuan-tuan, siapa boleh jawab? Pintu syurga besar mana? Mungkin ada yang risau, Tuan Syekh, pikir balik nu daripada zaman Nabi Adam nu. Zaman Nabi Nuh saja 950 tahun dakwah saja, tak kira lagi umur hidup mati apa semua. Pi zaman sampai Nabi Isa, pi zaman Nabi Muhammad pula setakat lah saja dah 1420 tahun dah. Nu nak sampai kiamat pula nu, berapa trilion manusia yang akan berebut masuk syurga ni? Ada ke nak boleh pi? Hak kawan-kawan kita hak nakal pun jawab, kes tu yang kami ni buat jahat juga sikit pasal tak mau bagi berebut nak masuk syurga esok. Jadi ada setengah masuk syurga dulu. Hak kami ni singgah habisat. Dia buat lawak lagu tu. Kena sungguh esok pun saya tak sudah. Tuan-tuan, pintu syurga ni besar mana? Tuan-tuan tengok nah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi kalau bercakap bukan jenis rupa kita, mengikut teradak nak kata apa. Nabi kalau bercakap mesti mai daripada wahyu. Sebab tu Nabi SAW pernah sabda tuan-tuan bab tajuk pintu ni. Bab pintu syurga ni tuan-tuan. Kata Nabi SAW, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih." Demi yang dikatakan zat dan demi zat yang mana jiwaku berada di kekuasaannya, yakni kekuasaan Allah. Innama baina misra'aini min masari'il jannah. Sesungguhnya jarak di antara kedua pintu, di antara pintu syurga, kata Nabi SAW, Nabi nak beritahu jarak dua pintu ni. Ni tu pintu depan tu, dua pintu tu, jarak di antara dua pintu syurga tu. Nabi nak beritahu kat kita saiz dia besar mana. Lepas tu kita jangan duk berasa heran, jangan duk berasa nak masuk syurga lagu mana ramai sangat ni, saya lagi duk sangkut jam. Tak. Jangan duk fikir lagu tu. Kata Nabi SAW, innama bainal masra'aini min masari'il jannah. Sesungguhnya jarak di antara dua pintu syurga tersebut, kata Nabi SAW, baina Makkah wa Hajar atau kama baina Makkah wa Busra. Kata Nabi SAW, di antara dua pintu jarak dia sama di antara Makkah pi ke Hajar. Hajar ni nama satu tempat di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Bahrain. Dan di antara Makkah dengan Busra di belah utara. Maka kata Nabi SAW, jarak di antara dua pintu Mekah pi Hajar, Mekah pi Busra. 1400 tahun dulu orang takat kata, Nabi kata saiz dia lagu tu besar, besar. Hak tu saja orang takat faham.
Tapi hari ini tuan-tuan mati Allah sekalian, dengan teknologi yang Allah Subhanahu Wa Taala ilhamkan kepada manusia, dengan satelit yang ada, maka berkomentar seorang alim ulama yang bernama Syekh Abdul Majid Az-Zindani. Kalau tak salah beliau, kalau tak salah saya, beliau ni seorang ulama daripada Yaman, duduk di Sana'a. Seorang pakar dalam bidang akidah yang dia relatekan benda dengan kajian sains dan sebagainya ni. Syekh Abdul Majid Zindani dia kata rahimahullah taala, dia kata apa tuan-tuan? Apabila zaman la ni, setelah mana 1400 tahun dulu ni, cerita gitu orang hanya setakat tahu kata besar saja. Bila la ni menggunakan ukuran, menggunakan Google Earth. Ni Google Earth yang digunakan lah ni boleh trace, boleh kira pi jarak sebenar daripada Mekah pi Hajar ni banyak mana, Mekah pi Busra ni tara mana. Tuan-tuan, siapa sini tukang buat rumah? Ada? Seorang pun tak mengaku. Ada kulim ni semua jenis CEO syarikat besar semua ni. Ada orang ni. Ada? Tuan-tuan pergi tanya hak tukang buat pintu. Pintu ni tinggi, lebar nak kena sama ke ataupun buat lebih kurang? Saya tanya mereka. Mesti kena sama. Jangan kata pintu yang sama. Kalau pintu sama pun, tang engsel tu kita tak adjust, tak elok, pun sangkut juga. Maksudnya mesti kena ngam elok-elok baru boleh tutup rapat, boleh kunci rapat. Tuan-tuan mati Allah sekalian, guna Google Earth. Kajian buat daripada Makkah pi Hajar, Makkah pi Busra. Jarak dia ialah 1273 kilometer, tak lebih tak kurang. La haula wala quwwata illa billahil azim. Maksudnya daripada Makkah pi Hajar 1273 kilo, daripada Makkah pi Busra 1273 kilometer. Ngam-ngam. Maksudnya kalau pintu tu buka dan pintu tu katuk ngam-ngam elok. Orang dulu nak cek tak boleh. Pasal apa? Nak pergi ke sana ada bukit, ada gunung ganang, ada laut, ada apa belakang. Lah ni pakai satelit, perap, tarik pi garis pi, cukup ngam-ngam 1273 kilometer. Tuan-tuan mati Allah sekalian. Mai gabung pi dua tuan-tuan 2000 lebih kilometer. Pintu saja. Tu saya dok fikir nak berebut lah. Boleh pakat masuk syurga belaka dalam keadaan tenang, dalam keadaan elok belaka, insya-Allah. Moga-moga kita di antara insan-insan tersebut, insya-Allah. Amin. Tuan-tuan, batu bila ada kita tanya kawan-kawan kita, ada di antara yang nakal-nakal ni, bila kita tanya pi ni yang duk buat sampai tara ni tak mau teringin nak taubat ke? Dia kata tak apa kot dan ni. Kalau kita habis sangat lah, kalau kita penuh sangat dalam syurga esok ni, kalau Allah Taala ampun, dia kata boleh duduk tang pintu tak apa dah. Saya kata pasal apa yang nak pergi duduk tang pintu? Dia kata Tuan Syekh tak pernah pergi pasar raya ke? Di pasar raya tempat aircon paling derah di pintu. Dia kata tempat derah aircon paling derah lah di pintu. Dia kata. Saya kata hang cakap jangan lebih kurang, takut saya lagi tak boleh masuk terus kot. Ada melawak. Dia kata hang melawak hang. Tuan-tuan, orang paling last masuk syurga nama apa? Siapa tahu orang paling last masuk syurga nama apa? Oi, cara ni betul-betul punya jenis tak mau bercakap betul ni. Tuan-tuan, siapa tahu nama ni, sekurang-kurangnya dia tahu dia tu bukan ahli neraka. Dan sekurang-kurangnya dia tahu dia tempat dia insya-Allah dalam syurga. Pasal apa? Setiap orang yang beriman, kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man abah. Setiap daripada umatku pasti akan masuk syurga kesemuanya, kecuali orang yang tak mau saja. Yang tak mau tu pun ada yang kena azab neraka. Kemudian selesai daripada azab neraka akan masuk syurga. Tuan-tuan, siapa diakah manusia yang paling last masuk syurga? Ada seorang nama. Oh, cara ni panjang cerita. Nak habaq pun lagi semua pakai tahu belaka. Balik cari negeri. Orang paling last ni tuan-tuan, nak masuk syurga ni, dia masuk katuk habis pintu syurga. Masuk kata hak duduk dalam neraka tu semua tak beriman belaka dah. Hak muslim semua selesai dah, dia orang paling lah. Dia masuk pintu syurga katuk. Tuan-tuan mati Allah sekalian, dia masuk dalam syurga, disebutkan dalam riwayat bahawasanya apabila Allah Taala suruh dia masuk syurga, dia kata apa? Ya Rab, wahai Tuhanku, tang mana lagi tempat aku nak pergi duduk dalam syurga? Apabila semua orang dah masuk syurga, dah ambil tempat masing-masing, masih ada baki lagi kah tempat aku nak duduk? Ni orang paling lah ni cakap.
Adakah masih ada baki lagi untuk aku masuk dalam syurga? Ada ruang lagi kah? Maka diberikan tempat dia dalam syurga. Besar mana tempat dia dalam syurga? Ad-dunya wa ma fiha. Dunia, besar dunia dan seisinya, itu adalah balasan bagi orang yang paling masuk dalam syurga. Agak-agak tuan-tuan, kalau orang yang paling boleh besar tera tu, hak masuk awal besar mana? Ya. Dan sebab tu saya nak kata kat tuan-tuan, penyesalan ini berlaku bukan pada orang yang masuk neraka saja. Bahkan penyesalan itu berlaku pada orang yang dah masuk syurga. Apabila dia duduk di tingkat nombor 1, tuan-tuan, dia tengok tingkat nombor 2. Tingkat nombor 2 lagi besar nikmat daripada tingkat nombor 1. Dia duduk di tingkat nombor 1, tuan-tuan, dia rembang-rembang pergi tengok-tengok atas. Tu bukan Bang Din kah? Orang kampung dia. Orang kampung dia, tuan-tuan. Dia duduk tingkat nombor 1, Bang Din tu duduk tingkat nombor 2. Dia ni pun dulu bukan baik mana? Macam mana dia boleh duduk atas? Tuan-tuan, dia ni pun dulu yang ajak mula pergi masjid aku. Harap ke orang lain tak pernah ajak dia ni pergi masjid. Aku ajak dia masjid, dia pergi masjid. Tapi pasal apa aku yang ajak duduk tingkat nombor 1, dia pula duduk nombor 2? Saya nak tanya api, kalau kenal lagu tu, tuan-tuan dengki ke tak? Jawab tuan-tuan, sudah buat soleh sangat. Tuan-tuan rasa dengki ke tak? Taubat dengki. Pasal apa? Aku yang mengajak dia Quran, tak tahu dia duduk atas daripada aku. Mana boleh jadi lagu ni? Dengki ni tak tahu nak abang, tuan-tuan. Bahasa iri hati ni tak tahu nak abang. Cek balik, tanya malaikat, wahai malaikat, tolong cek balik, lebih tahu mana dia? Wahai manusia, Pak Mik ni. Dia ni lebih daripada Pak Mik ni, dalam lebih kurang dalam 10 ke 15 ayat Quran saja. Ya salam. Lebih tahu mana? 10 ke 15 ayat sahaja daripada ayat Quran. Tuan-tuan kena ingat, ada satu riwayat menyebutkan, apabila seorang yang rajin baca Quran atas dunia, pi masuk di akhirat esok, masuk dalam syurga, Allah Ta'ala akan firman kepada orang yang baca Quran ni, iqra wartaqi. Wahai manusia, ahli Quran, hang baca balik apa yang hang baca atas dunia esok ni, dan hang naik setiap ayat, hang naik pangkat, naik pangkat, naik pangkat, dan berhenti pada ayat yang terakhir yang hang baca atas dunia esok. Maka semakin banyak Quran yang dia baca, maka semakin tinggi tingkat dia. Maka Pak Mik ni dibagi tahu oleh malaikat tadi, dia kata apa? Wahai Pak Mik, ni Bang Din ni dia lebih dalam 15 ayat je daripada Pak Mik. Pasal Pak Mik bila duk baca Quran duk rasa kemas boleh, duk rasa banyak lah baca banyak dah. Kawan ni boleh baca Quran umur 45. Pak Mik daripada kecil boleh baca Quran, tapi baca sat tinggal. Pasal apa? Duk rasa kemas dah. Dia ni lebih, dia reti umur 45 boleh baca Quran, umur 40 baru mula Iqra, 45 baru boleh baca Quran. Tu pun sangkut-sangkut dalam tadarus. Sekitar sini ada tadarus. Bang Din ni umur 45 baru mula tadarus. Kullu ta'ami kana hilal li bani Israil. Seorang pun tak mau duduk lagu mulan dia. Pasal lambat habis. Orang lain, kullu ta'ami kana hilal li bani Israil illa ma harrama Israil ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah qul fatu bit-Taurati fatluha in kuntum sadiqin. Dia lambat, orang tak mau duduk dengan dia. Tuan-tuan lupakah kata Nabi SAW, orang yang baca Quran yatata'ta' ataupun yataka'ka', dia ni mendapat 2 pahala lebih daripada orang yang cekang baca Quran. Kawan ni lancak, kawan ni gagak. Pasal apa kawan ni gagak? Pasal dia baca baru duduk belajar, tapi gagah nak baca juga, sangkut-sangkut. Kata Nabi SAW, orang yang mahir dapat 1, orang yang tersangkut-sangkut dapat 2 pahala. 1 pahala kerana baca Quran, 1 pahala kerana susah dia baca Quran, tetap dia baca. Maka Bang Din ni lebih 10 ayat ataupun 15 ayat. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau kita jadi Pak Mik tu, berasa dengki tak dengki? Pasang tuan-tuan. Din, tak teringat kat saya kah? Hang dulu pun boleh baca kerana saya. Tak apa Abang Mik, tu cerita atas dunia. Tu cerita atas dunia. Ni saya pun duduk keliling dengan bidadari pun semua ni, tak ada nak perhati Pak Mik dah. Pak Mik duduk tong dah. Duduk tong tu. Saya duduk kalik ni, jangan duduk kacau saya. Balik awal kita tuan-tuan.
Hak duduk tingkat 2 akan menyelesai dengan tingkat 3. Hak tingkat 3 akan menyelesai dengan tingkat 4. Tingkat 4 akan menyelesai tingkat 5. Sampailah kepada tingkat 8 duduk bersama Sayyiduna wa Habibuna wa Qudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyesalan itu akan dihadapi oleh semua orang duduk dalam surga. Dan jangan biarkan penyesalan itu berlaku hari ini. Maka 10 hari yang terakhir ini, maka kita cuba usaha sungguh-sungguh tuan-tuan agar penyesalan itu tidak berlaku bagi kita pada hari kiamat. Saya esok berhenti pukul apa? Berhenti pukul apa ni? Tuan-tuan berhenti pukul apa? Ni ceramah memang sampai buka puasa ke? Jangan buat pasal. Nak pergi talai lagi ni. Minta maaf tuan-tuan, saya pun nak kena ligat masa sikit pasal saya lagi ni ada tajuk nak pergi talai lagi. Tak ada urusan buatlah, tapi ada urusan dengan anak-anak semua ni. Jadi sikit saja saya nak sebut sikit lagi untuk penghabisan kita ni. Ada beberapa penyesalan yang disebutkan dalam Al-Quran. Tuan-tuan, ada beberapa penyesalan yang disebutkan dalam Quran. Di antara penyesalan tersebut ialah penyesalan kerana kita berkawan dengan orang yang salah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai celakanya aku, alangkah baiknya kalau aku dahulu di dunia tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman rapatku. Tuan-tuan, berkawan ni pun kena pilih. Berkawan ni pun kena pilih. Tuan-tuan, ada mungkinlah daripada anak qaryah kita yang terlibat kadang-kadang dengan dadah misalnya. Kawan duduk dalam lama dah. Dalam tu siap semayang tak tinggal dengan boleh baca Quran, kitab apa semua depa duk bagi dalam tu. Keluar-keluar ni tuan-tuan sampai di rumah, tengok-tengok kawan hak lama dulu satu puak dulu main duduk depan rumah. Assalamualaikum. Salam. Macam mana Min? Cuti dah habis Cuti dah habis ke? Kami cukup seronok hang balik mai. Jadi kita baru cukup koram. Jom bah, kalau kata kita pergi di tempat kita tu, kita ziarah kawan-kawan yang lama. Dia kata apa? Minta maaf aku tak pergi kot. Aku pun baru selesai di sana dah, duk pergi ni dengan hampa jadi panjang cerita. Kata lah ni tak mau kawan dengan orang tu. Dah bukan tak mau kawan. Salah bagi aku duduk dengan keluarga apa semua. Duduk 2-3 hari mai pula. Macam mana? Boleh kot? Jumpa ada kot dia beradik apa semua, mai jumpa kawan-kawan pula. Tak kot, tak. Minta maaf banyak lah. Tak apalah, kita jumpa tang mana-mana sajalah. Ni sampai nak kena pergi tang ni, tak dah kot, tempat biasa tu. Jangan ada kira sangat. Cukup seminggu, mai lagi. Allah bukan nak terang mana pun hamai sat dia. Kalau sangkut pun tak ada sangkut. Yang kan sangkut kami, hang tak sangkut, clean. Jangan duk risau lah. Payah dengan apa ni. Tak apalah. Bolehlah aku pergi tengok saya kawan-kawan lah. Sampai puak tuan-tuan dengan duk ni apa semua. Dia dengan barang, ada puak apa semua. Salah seorang daripada dia. Kami bukan nak kata lah. Kami bila hamai di sini ni, kami berasa beruntung. Orang-orang baik macam hamai juga tempat kami ni. Walaupun hang dulu macam kami. Jadi untuk membuktikan keberuntungan kami rasa hari ini nak buat kenduri kesyukuran lah sikit. Kenduri kesyukuran lah sikit. Apa kata kalau hang mula dulu? Pasal. Tuan-tuan, kawan ni duk tolak berapa kali dah. Kawan ni duk kata main buat kenduri boleh buat. Saya nak tanya api. Agak-agak kawan ni nak rebah dah lepas tu. Tuan-tuan, kebanyakan yang jatuh pi balik adalah disebabkan kerana kawan. Dan jangan lupa satu lagi ayat Allah. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Kawan-kawan ni kata Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin, pada hari kiamat tersebut, depa ni ba'duhum li ba'din, di antara mereka ni akan jadi aduwwun, akan jadi musuh, illa al-muttaqin, kecuali yang bertakwa. Tuan-tuan, saya buat operasi baru-baru ni, 2-3 hari lepas di Kulim ni. Pirah-rah tengok-tengok di kedai tu tuan-tuan, 3-4 orang dalam kedai duk tengah beli tuan-tuan. Nak buat apa kita? 3-4 orang. Ni di Kulim kita. Yang syoknya bagusnya tu, ada 2 orang tu pakai baju kerja yang sama. Tak lari. Tak lari tuan-tuan. Setiap siapa tak lari? Tak boleh lari pasal saya main dengan kawan. Tu dia. Tu dia ukhuwah filah sama-sama naik tu. Dia jaga sungguh kawan dia tuan-tuan. Mana boleh kawan saya duduk dah ni, saya tak boleh lari. Hak jenis lagu ni tuan-tuan, yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Hari akhirat esok. Ni, pasal apa tak puasa? Bukan saya tak mau puasa, saya nak puasa. Dia ni dia ni kalau saya ikut, kalau ikut tu saya memang saya keluarga saya memang jenis jaga saya jenis puasa. Saya mula jadi tak puasa ni, jadi geng ya ni kerana dia ni. Dia ni pula kata, pasal apa hang kata aku? Aku ajak je, tak paksa. Bukan aku tak senapang di tengah telinga semua nak bunuh hang suruh nak ikut aku. Aku ajak je. Dah hang pasal ke hang ajak aku pi. Pakai dalam tenggak, lagi imban dodoh. Tuan-tuan,
baru ni di Johor. Ada budak-budak ni tuan-tuan, budak-budak sekolah rendah, duduk di belakang, duduk menyorok di belakang tiang, ambil batu, baling untuk imam masa duduk tengah jadi tarawih, imam tarawih. Tuan-tuan baca tak tajuk tu? Mereka dapat maklumat awal. Mereka ni ayah-ayah depan saya ni, baca tak benda tu? Tak baca? Betul lah, orang Korea Kulim ni jenis baca Quran dengan hadis ya. Telefon dia tak dan tengok. Betul lah, orang soleh katakan. Betul lah, saya tak salah tuan-tuan. Tak apa, saya nak cerita mereka tuan-tuan. Di belah Johor tu ada satu daerah, budak-budak ni tuan-tuan, mereka ambil dengan gambar video ni, budak-budak ni duduk belakang baling batu. Baling batu ni kena Tok Imam ni tuan. Tok Imam tu tengah duduk jadi imam tarawih. Pasal apa mereka berani buat lagu tu? Pasal ramai. Tambah salah dalam ramai-ramai tu pula, salah seorang tu pula anak Tok Bilal. Lagi kemah dia kata. Dia kata takkan pak hang nak tenggak kita. Pasal pak hang pun pegawai masjid. Contohlah. Pasal apa? 3-4 orang pergi duk baling Tok Imam. Yang saya syoknya duk baca dalam komen tu. Hak komen bawah hang. Salah seorang tu, budak ni kalau aku jumpa memang sakit budak ni. Aku penampak buta ya budak ni. Dalam komen bawah tu, sabar, jangan dia buat lagu tu. Macamlah hang budak dulu hang bagus sangat. Pakai dulu hang bubuh. Hak seorang lagi pergi kata sangka baik. Jangan duk kata apa kat budak tu. Mungkin budak tu duk baling-baling tu, depa ni esok ni yang akan jadi pejuang-pejuang di Palestin esok ni. Duk kerja duk baling sana ni, mungkin depa akan pergi sana. Hak kau ni pun tuan, mungkin lagu tu dan mungkin juga depa ni tengah duk buat latihan buat jamrah. Macam-macam tuan-tuan. Tapi nak habaq kata apa? Pasal ramai. Try budak tu seorang. Nak boleh? Tuan-tuan, daripada kecil sampai ke besar, kita terlibat dengan benda-benda yang tak apa baik ni sebab kena kawan. Tuan-tuan, kes yang terbaru ni macam-macam lah saya duduk jumpa lembat keluarga ni. Masa yang singkat saya tak boleh cerita panjang. Yang kedua, menyesal kerana tak buat amal soleh. Batu 10 malam yang terakhir ni, jangan tak buat amal soleh tuan-tuan. Habis all out. Kata Allah Subhanahu wa taala, وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Kata Allah Subhanahu wa taala surah Fatir, dan mereka penghuni neraka tu duduk jerit dalam neraka sambil duduk kata, wahai Tuhan kami, keluarkan kami daripada neraka, nescaya kami akan mengerjakan amal saleh. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami daripada neraka ni untuk kami buat amal saleh sikit. Kami tak mau dah seperti mana yang kami duk buat atas dunia dulu tuan-tuan. Penyesalan ini berlaku macam mana? Kepada orang neraka. Bahkan dalam surah Sajdah yang Tok Imam baca pagi tadi, Allah Ta'ala sebut dalam apa dia? Dalam surah Sajdah, walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Jelas Allah Ta'ala sebut, farji'na na'mal salihan. Hampa tak mau perhati ke? Mujrimun, orang-orang yang buat jahat ni, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, tunduk depa depan Allah Taala. Depa kata apa? Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna wa sami'na. Hari ni kami tengok dah azab lagu mana, hari ni kami tengok dah nikmat syurga lagu mana. Farji'na na'mal salihah. Bagi kami patah balik sat untuk buat amal saleh. Inna muqinun, hari ni kami yakin sungguh dah ya Allah azab lagu ni. Bahkan tuan-tuan, yang terakhir saya nak sebut, di antara perkara yang paling manusia menyesal dalam amalan ialah tak mau sedekah. Tak mau sedekah. Di antaranya disebutkan dalam surah Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-sadaqa wa akum minas salihin. Tuan-tuan, selain daripada sembahyang, ada satu ibadat yang manusia ni apabila mati dia bangkit daripada mati, kalau diberikan kebenaran, diberikan keizinan, benda yang paling awal dia nak buat selain daripada sembahyang adalah sedekah. Tengok apa dia? Kalaulah ya Allah pelambatkan sikit, akhartani ila ajalin qarib, pelambat sikit aku mati, fa asaddaqa, aku akan buat sedekah ya Allah. Sebab tu tuan-tuan, 10 malam yang terakhir yang saya nak sarankan kepada tuan-tuan, yang pertama sekali, tolong sediakan duit kecil RM1 kali 10 malam,
RM10 saja modal. Setiap malam mai di masjid kita, bubuh dalam tabung masjid. Ni perlu semangat gini. Perlu duit lagi. Perlu duit lagi tuan-tuan. Ni. Tuan Imam beritahu kata perlu duit lagi tuan-tuan. Duk tunggu apa lagi? Tuan-tuan duk simpan dalam karung belakang rumah tu bukan nak boleh tara-tara mana tuan-tuan. Ni, tuan-tuan pulun pi sampai pencen kerja, 10 tahun punya kerja sampai pencen, tahu-tahu mati pi anak ni pediah tak sampai 2 hari. Tuan-tuan buat kumpul 10 tahun, anak perhabis tak sampai 2 hari. Dia beli kereta baru sebiji, habis terus duit paraid bahagian dia. Hak kita usaha sampai 10 tahun. Tuan-tuan, sekepiang pun dia tak bagi tahu kat saya esok, ayah saya meninggal ni, nah hak ni duit buat bidah tahlil, baca doa apa sikit. Sekepiang pun dia tak bagi hak duit kita tinggal kat dia ni. Masa tu kita akan menyesal dalam keadaan menyesal, sesungguh-sungguh menyesal. Tuan-tuan, jangan fikir tajuk rezeki anak. Ni, anak-anak kita ni tuan-tuan, semua ni Allah Ta'ala tetap dah rezeki mereka. Jangan duk fikir tajuk tu. Esok aku mati, esok mereka tak ada rumah, esok aku mati ni mereka tak ada kereta. Esok tak usah duk fikir. Ar-Razzaq huwa Allah. Yang maha bagi rezeki tu Allah. Tak usah duk fikir tajuk tu. Fikir tajuk kita hak nak mati ni. Ni kawan-kawan sampai melawak ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh hang, lama tak jumpa. Siapa? Dah salam-salam pun tengok hang badan pun bau tanah dah ni. Amboi hang melawak tu pun. Tuan-tuan, kalau lah RM1 kita guna, tak pada setiap malam dalam malam-malam tersebut, salah satu malam ada malam Lailatul Qadar. Kena pilah malam tu malam Lailatul Qadar tu dengan modal RM1 kita tuan-tuan. Saya kira bodoh-bodoh kira ni lebih kurang menyamai sumbangan ataupun menyamai sedekah RM304,000 hanya dengan modal RM1 saja pada malam Lailatul Qadar. Tuan bayang pi. RM1 saja modal. Sama pahala dengan RM304,000. Minta maaf di sini. Angkat tangan Maisat. Siapa yang dah sumbang dah selama dia hidup ni lebih daripada 300 ataupun cukup 300,000. Angkat tangan Maisat. Ada? 300,000. Dan kalau kata ada, angkat tangan. Saya picum tangan dia lah. Sungguh tak murah lah. Cepat. Bukan senang kok pasal nak cium tangan orang. Mai saya cium tangan lah. Ada? Tak ada tuan-tuan. Pasang kita. Ni tak ada modal apa tuan-tuan. Modal RM1 dia. Malam Lailatul Qadar dalam kitab Fathul Wahhab menyebutkan kalau jatuh pada hari Ahad, malam tamah hari Ahad, malam Lailatul Qadar akan jatuh pada hari malam 27. Kalau menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, jatuh pada malam Ahad yang pertama, malam tamah tu kita buat tu malam tamah adalah hari Ahad, maka malam Lailatul Qadar akan jatuh pada malam 29 mengikut Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Tak apalah malam apa pun. Daripada malam 21 sampai malam 30, malam 29 tu, malam 27 dengan 29 kita boleh lebih sikit. Contohlah. Malam-malam lain bos RM1. Malam ni aku nak bos RM5. Malam ni aku nak bos RM10. Malam ni aku nak bos RM20. Malam-malam lain duk istiqamah RM1 tu. RM1 ni tuan-tuan. Tuan-tuan tukar. Jangan pitok dalam poket. Jangan bos dalam dompet. Tak di betul-betul tempat ambil kunci. Kalau tidak ni masing-masing buat alasan ni. Bukan tak tahu. Nak ambil kunci. Nampak. Duit ni. Ambil RM1. Sampai-sampai tak ada cakap banyak, langkah-langkah bos dulu RM1. Ya Allah, ni sedekah. Kalau malam Lailatul Qadar ya Allah, kabul ya Allah, terima harapnya. Tuan-tuan, modal RM10 saja. Kalau RM1 sama dengan RM400,000. Kalau RM3 lebih kurang daripada RM1 lebih. Dan tuan-tuan bayang kalau RM5, RM10, RM20, RM50, RM100 dan sebagainya. Tuan-tuan mati Allah sekalian, tak ada siapa dah nak fikir tajuk kita melainkan diri kita sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini kita jangan sampai menyesal. Tuan-tuan mati Allah sekalian, yang kedua, tiap-tiap malam 10 malam terakhir jangan tinggal baca qul huwallahu ahad 3 kali paling kurang. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa? Baca 1 kali qul huwallah sama dengan 1/3 Quran. 3 kali qul huwallah sama dengan khatam 1 Quran. Dan tuan-tuan bayang kena malam Lailatul Qadar, tuan-tuan telah khatam 304,000 kali khatam Quran. Mustahil kita akan mampu buat selama kita hidup. Sebab tu membezakan kita dengan umat yang lalu, kita boleh fight mereka, kita boleh tank mereka, kita boleh lawan mereka, kita boleh lebih daripada mereka. Walaupun mereka umur sampai 950 tahun. Disebabkan kerana kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada umat Nabi Muhammad, iaitu malam Lailatul Qadar. Dan yang terakhir, inilah sungguh ni, terakhir kat 8 kali lah. Tu dia game ceramah ni, kau boleh percaya semua.
Tuan-tuan, yang terakhir, apabila kita buat segala amal, tuan-tuan, niatkan apa yang kita lakukan ni, kalau sekiranya boleh pahala, ya Allah, sekiranya boleh pahala, aku hadiahkan juga kepada mak dan ayahku, ya Allah. Pada arwah mak dan ayahku, ya Allah, aku hadiahkan, sekiranya ada pahala pada amalan ini, ya Allah, aku serahkan, aku hadiahkan kepada mak ayah. Tuan-tuan, birrul walidain, buat baik yang sebenarnya, yang paling tinggi martabatnya adalah setelah mak ayah mati. Masa mak ayah kita hidup, mungkin kita buat kerana ada niat lain. Mungkin masa tu kita niat macam-macam. Kita nak tambah ayah kita kata dia ada tanah sekangkang kera belah sik tu. Dia pun duk fikir cek balik rupa-rupanya dia pun nak juga tanah tu. Pasal apa? Ada beradik lain duk jauh, dia pun duk tolonglah buat urut dengan apa semua ama. Lelaki ayah dia kata, "Hang ni bagus sungguh man daripada orang-orang lain ramai-ramai ada nak abah hang seorang bagus." Tanah kat sik yang tu abah pun tak tani hampir ambil lah tu. Tanah tu abah bagi kat hang. Kawan ni syok pasal ada REE di situ. Oh, habis. Pasal apa buat baik? Pasal nak tu. Tapi bila mak ayah mati, sekepiang kita tak boleh ambil daripada mereka. Apa pun kita tak boleh tumpang mereka. Masa tu betul-betul ikhlas. Ya Allah, segala amal yang aku ada ni, Allah, kalau diterima sebagai mizan hasanat, kebaikan pahala, aku niat bagi kat mak aku, ya Allah, aku niat bagi kat ayahku. Tuan-tuan mati Allah sekalian, kalau betul mak ayah kita orang soleh, alhamdulillah, mereka dah tenang, selesai tajuk mereka. Tapi kalau ada di antara mereka yang mungkin tertinggal kebaikan, ataupun ada benda yang tak baik, ataupun ada dosa, ataupun ada kesilapan, maka doa dan hadiah pahala daripada anak-anak hari ini sangat-sangat mereka perlu, tuan-tuan. Tuan-tuan mati Allah sekalian, moga-moga Ramadan pada kali ini di antara Ramadan yang paling baik bagi kita. Moga-moga Allah Ta'ala menerimakan segala amal yang kita lakukan, insyaAllah. Amin. Moga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita, apa yang dikatakan dari Allah Ta'ala menghimpunkan kita, mak ayah kita dan ahli keluarga kita bersama Nabi SAW dalam syurga tanpa hisab, insyaAllah. Amin. Dan moga-moga Allah Ta'ala panjangkan lagi umur kita agar masuk pada Ramadan yang akan datang, agar mendapat kebaikan, kesihatan yang baik, kekayaan melimpah ruah, jadi hamba-hamba yang bersyukur dan juga mendapat kebaikan, kemuliaan dunia dan akhirat, insyaAllah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta ampun dan maaf kalau ada salah silap terkasar bahasa. Yang baik datang Allah Ta'ala, yang buruk dan jelek datang dari saya sendiri. Minta ampun, minta maaf lah. Tak ada niat nak kata ke siapa. Minta maaf sungguh. Tak ada niat nak inci ke siapa. Tak ada niat langsung. Demi Allah. Tapi kalau kita kena atas kepala, ambil seorang lagi. Ni kan ada buat sengap saya. No? Oh, nak sampai nak panggil siapa lagi ni, jenuh panggil lah. No? Dah kalau berasa-berasa, ni kena sedap. Ambil seorang sikit. Tapi saya demi Allah tak ada niat nak kata ke siapa. Nah, moga ada kebaikan. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.